Ini Tomat dari kelas 5 brokoli. Tomat seorang pelajar yang mencari arah hidupnya. Tomat, setiap insan punya potensi. Bangunkan nilai dalam diri kamu. Suatu hari, Tomat terjumpa sebuah buku bertajuk RPM Misi Nilai Sejati. Tomat membaca tulisan yang terdapat di dalam buku itu. RPM bukan sekadar kuasa. Ia adalah nilai dalam diri. Beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Tiba-tiba, Tomat bertukar menjadi Adira. Tomat berubah menjadi seorang yang beradab. Biar saya bantu. Terima kasih. Tomat juga menjadi seorang yang berkemahiran, seorang yang berilmu, seorang yang berkeyakinan. Tiba-tiba, Muncul satu kuasa gelap yang dikenali sebagai Shadow. Tiada siapa mampu menghalang kegelapan ini. Shadow, aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan semangat mereka. Seorang adiwira sejati tidak akan mengalah. Semangat mereka akan lenyap. Tidak! Cahaya ini terlalu kuat. Kuasa sebenar bukan terletak pada kekuatan, tetapi pada nilai diri.